Hai, hari ini kita akan bermain Roblox. Tapi kita akan guna wheel untuk tahu kita akan pakai baju seberapa kat Roblox. Dan game yang kita akan main ialah Brookhaven. Okay, jom tengok kita dapat warna apa. 1, 2, 3. Main apa? Okey, kita akan pakai baju serba hijau kat Brookhaven. Jom kita pergi ke game je. 1, 2, 3. Jap. Aduh, hilang pula dah. Dah lah, jom kita pergi. 1, 2, 3. Okey, kita dah ada kat Brookhaven. Okey, tadi kita dapat warna hijau. Kita pakai baju serba hijau. Okey, jom. Cara pakai dia ialah mesti korang dah tahu. Kita pergi sini, kita tulislah green apple. Okey, sekarang kita nak pakai topi ke nak pakai rambut? Topi ke rambut? Rambut lah. Mantap. Topi kita hilangkan. Okey. Misai pun tak payah. Nanti tak nampak kaca. Tepilah. Okey, lepas tu kita pakai ni tak? Mantap. Baju. Oh, aksesori pun okey juga. Ni kat mana? Kat mana tak tahu. Taklah. Cuma mata smart. Okay, apa lagi? Rambut kita dah settle dah. Tak payah dah rambut. Kita cari baju pula. Pedang betul dah ada. Sekejap. Kita green shirt. Tak ada lah. Kita tengok kat sini je lah. Pakai baju. Apa kata kita pakai baju bayi? Okey, pakai baju bayi lah. Raya hijau. Ada yang bukan baju raya pun ada. Ni lah. Sebab kita bukan tema baju raya, kita tema. Okey. Sekejap. Badan ni boleh tukar. Aku tak payah sadar. Macam ni lah. Nak tukar. Ni kan. Lupa dah lah. Taklah seluar pula. Dah ada. Mantap. Aduh, dah tutup semua. Pakai yang mana? Seluar hijau. Ni hilang. Salah. Seluar hijau. Okey. Jom kita tengok. Mana? Takkan ni je. Sekejap keluar pun. Okey, masuk balik. Seluar hijau. Tak ada. Takkan tak ada. Itu macam mana ni? Tak apa, kita ada penyelesaian masalah. Ni hijau. Tak hijau sangat. Tapi boleh lah. Kasut hijau.
Hijau. Ya, ada. Yang ni lah. Ni tak okey. Kasut ni bau smart. Tak smart sangat. Okay. Ni. Okey, mantap. Okey, sekarang ni. Tu benda berselangur pula ada. Oh, benda. Oh, ya apa tu? Dah. Okey, kita akan ganti benda berkat. Okey, jadi kita akan tukar bendera kat belakang ni jadi bendera yang banyak warna hijau, iaitu Kedah. Okey, jom kita tengok ada tak bendera Kedah. Macam biasa kita pergi sini, lepas tu kita reka dah. Semoga ada. Alah, tak ada. Kalau tak ada bendera Selangor ni. Okey, bendera Selangor untuk warna kuning lah. Sebab dia banyak warna kuning kan. Aju. Okey, sekarang kita nak jadi Mecha Chameleon. Tengok. Dapat tak? Okey. Satu. Kita tukar dulu. Tengok. Kau nampak tak dari atas? Mesti tak nampak kan? Saya lompat-lompat pun mesti tak nampak kan? Jap. Nampak kan? Tak nampak kan? Sama. Okey. Sekarang kita akan tour Brookhaven. Lupa kalau saya dah 200 subscriber, saya akan ganti avatar saya. Okey Jom kita sambung. Ni siapa pula ni? Takpelah, hibarkan. Okey. Kita pergi ke Brookhaven dulu sama Carnival. Sebelum tu, kau like dan subscribe. Biar saya akan tukar avatar dan dapat banyak lagi subscriber. Okey, itu saja. Okey. Hari ni kita kena bayar tiket. Tak bayar, kita masuk free je. Okey. Jadi kita collect. Kalau kita collect tiket ni boleh beli tiket tak? Tak payah kot. Masuk je lah. Okey, pertama. Kita boleh naik. Cepat saja, Pak. Alah, tak laju. Tak best. Keluar. Alah. Ni pula apa dia tak nak. Basketball hoops. Best ni. Pick up the ball. Aduh, tak nampak lah gol ketak. Saya kan tak nampak tepi lah. Apa nak tengok gol ketak? Biarlah. Apa ni? Okey, satu bola 45. 35 bola 55. Okey, baik. Satu bola. Ya. Tak best lah, baiklah. Tu je ke? Tak best ni. Adalah. Ni baru best. Ada. Apa kata selutu? Ada. Yang ni lah saya paling suka. Tapi sebab kita warna hijau lah kan. Kita tunggu yang warna hijau lah. Ini macam nampak tapi tu. Kita kena tunggu jap. Apa kata kita tukar warna kuning jadi warna hijau? Boleh juga. Okey, jom kita jemput. 1, 2, 3. Jom. 1, 2, 3. Dia warna hijau. Jom. Yo, naik atas. Salah. Aduh, macam mana ni? Okey.
Kita akan, tak apa, kita jentik jari je. Kita akan ada kat bawah. Okey, 1, 2, 3. Dah ada. Ayo. Kenapa dekat sini pula ni? Tadi macam nak turun. Dah dekat sini. Tak apalah, yang penting warna hijau. Okey. Jom kita buat lumba. Siapa yang menang? Menang. 1, 2, 3, lari! Okey. Jap. Saya tukar. Okey. Jap. Okey, macam ni lah. Saya akan kira. Lepas tu, nanti kalau korang main game ni, korang boleh kira sendiri. Tengok, siapa lagi laju? Siapa lagi laju dari saya? Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Lah, 79. Okey, jom kita kira. 16 minit tambah 79. Seminit. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Jadi, kita berjaya seminit 19 saat. Siapa boleh patah? Siapa boleh lagi laju dari saya, boleh komen kat bawah. Tak tahulah. Kita dah, jom salah. Okey. Sebenarnya saya lapar juga ni. Jadi saya akan pergi ke mantap lah, kedai Jepun ada hijau. Jack's Drive Thru. Okey, jom kita masuk. Ya, Assalamualaikum. Saya nak ni lah baru kedai. Ada. Okey, saya nak small. Apa nama dia? Banana whip small. 8 pieces nugget. Tu je. Saya tunggu Tunggu tau. Okay. Macam ni nak. Kena ambil udu. Boleh ke? Bang, saya nak botak. Tak apalah. Macam mana nak? Apa-apa je lah. Dah. Okey, kedai dah. Sebenarnya kita nak tua je, tak nak makan pun. Okey, tua. Jom nak tua. Kata nak tua kan tadi. Okey, kita masuk. Dari sini. Okey, korang boleh. Ini kalau korang bawa anak-anak korang ni suka ni. Saya bukan nak main. Sebab saya tahu saya cuma nak tua. Tapi saya nak tunjuk apa je ada kat sini. Okey. Kita ada rock wall climbing. So, kita ada ni. Lepas tu kalau kita turun tangga, tak apa. Kalau kita terjatuh pun, macam tu lah. Okey, lepas tu kita boleh panjat-panjat. Lepas tu ni lagi tak apa. Kalau kita jatuh pun, jatuh kat kolam bola-bola. Okey. Lepas tu kita pergi tanda. Bukan nak pergi tanda, kita nak dua tanda tu pasal. Okey, tanda je air bersih 5 bintang. Air pun bersih 5 bintang. Tisu tanda ada lagi, okey. Tandas ni tak pernah guna.
Okey. Lepas tu kita pergi janitor punya. Kenapa? Dia punya barang macam nak sama kat sekolah dulu lah. Tapi sekarang sekolah dah upgrade. Manager office. Okey, boleh. Ni apa? White. No. Okey, tak. Okey, boleh. Tak nak pakai baju dia. Saya bukan nak dia kerja kat sini. Jap. Nah, sama macam baju dia. Okey, tak apa. Ni tempat nak buat dah. Okey. Nah, dah keluar dah. Okey. Mantap. Apa lagi? Oh, ni Oh, ni kadas. Kita dah bagi tahu tadi. Okey, jom. Keluar. Okey, kita pergi. Apa kata kita bawa kereta pergi tua? Okey, kita nak. Mantap lah. Kenderaan kat sini banyak hijau. Tapi kita kena cari kereta hijau. Kereta hijau. Ada motor je banyak. Kereta hijau. Kereta taksi dah nak. Nak kereta. Nak tank. Kereta hijau ni. Tapi kena apa nama dia? Faham je lah. Aduh, banyak bukan kereta hijau. Basikal je lah. Yang penting basikal ni hijau. Okay, kita pergi airport ke motel dulu. Airport lah. Airport macam kawan tak tahu. Tapi kawan boleh tengok video saya yang tahu tempat rahsia kat airport ni. Saya dah tunjuk dah. Okey, ni. Okey, macam korang dah tahu. Tapi saya rasa nak pergi tempat tu lagi sekali lah. Okey, ni tempat nak check in. Best ni tak boleh lompat. Okey, macam yang korang tahu. Kalau siapa yang main, alhamdulillah kita masuk sini, masuk situ, dah ada kat di bawah. Okey. Saya malas nak cakap panjang. Okey. Apa dia kata? Employers only. Tak apa, kita lalu je. Okey. Kita pergi sini. Yeah. Yo, tak boleh. No. Tak boleh. Tak boleh. Tiket ni buat apa kan? Lupa pula. Tak apa. Aduh, sakit. Okey, dah. Kita dah pergi sini. Kenapa kita pergi motel? Siapa yang dah tahu, faham je lah. Tapi siapa yang tak tahu, saya akan tuakan untuk dia. Okey, untuk ni kita ada kolam. Tapi korang tak ada kolam private lah. Kolam ni, bilik sini boleh mandi, bilik sini boleh mandi, bilik sini boleh mandi. Semua bilik boleh mandi. Okey. Ni bilik 1. Bilik 2. Kalau korang tahu, ni. Siapa yang tertipu, mesti ada orang yang cakap ni bilik 3. Kamu dah tertipu. Ini sebenarnya bilik daftar. Okay, ni motel. Siapa yang tak tertipu boleh komen. Okay, ni tempat nak buat kopi. Sofa okey lah. Tepi lah. Okay, kita boleh ada tangga kat sini. Buat apa naik tangga sana? Okay, ni bilik 5. Bilik 4. Ni bilik 3. Tu je lah. Okay, jom. Rasanya dah itu saja bangunannya ada. Belum ada. Ada lagi rupanya. Okay, tak apa. Kita
Tua bangunan yang bawah je tau. Bangunan yang atas tu. Rumah orang tak payahlah tua kan. Yang ni kita boleh buat. Okey. Yang ni. Okey. Yang ni kan. Korang kalau lelaki boleh ambil yang warna biru. Kalau perempuan boleh ambil yang warna pink. Okey. Kalau saya ambil warna biru. Ni lah. Sekejap. Mana? Ni. Kita akan masukkannya dalam. Ada kat ni. Ya, dapat duit. Okey, tu je dah. Okey, lepas tu. Oh, kalau korang tak nak tahu nanti ada tetamu special yang akan datang ni. Yang akan berlumba kereta dengan saya. Tengok, boleh tak lawan saya? Okey. Tak apa. Okey. Kat lumba je sikit. Kat mana? Tak apa, kat pergi lah. Okey. Kita sambil tu nak tua. Sambil tunggu tetamu special datang. Oh, lupa. Yang warna merah tu untuk sini ya. Apa-apa je lah. Inilah tetamu specialnya. Okey. Sekarang jom kita lumba kereta. Kereta? Dari? Sinilah. Ke abang. Kereta. Taklah. Go-kart. Jom. Okey, Kak. Oh, kalau siapa nak tahu ni, tetamu special ni kakak saya lah. Okey, Kak. Mana? Sini. Okey, boleh pilih. Kalau abang warna hijau lah. Abang dah cuk warna hijau sebab abang pakai serba hijau. Adik, sabarlah. Okey, Kak guna kereta tu Okey. Tunggulah. Okey, tak apa. Aduh. Kakak. Saya akan kejar kakak saya yang tengah lag. Nampaknya saya akan mendahului sebab saya paling cepat. Oh, sebelum tu, lagi sekali saya akan bagi tahu siapa boleh pecahkan rekod saya seminit 19 saat. Saya menang lah. Aduh, mana ni? Sekejap. Kak, aduh. Mana Ci? Lag. Kak, tunggu jap. Mana pink? Ni putih. Ke salah orang? Salah orang kot. Mana pink? Mana pink ni? Oh, tu go-kart. Mana kakak? Ya, kakak kat mana? Oh, sini. Kak, tunggu. Okey? Tak apa, Kak gerak dulu. Gerak dulu, Papa. Apa nak? Papa Roger. Yo, tunggulah. Kakak sungguh orang yang tidak menunggui. Aduh. Baik, Kak. Okey, kakak. Baik, Kak. Menang. Kakak kalah. Okey, Kak. Jom pergi tempat seterusnya. Kita akan tua. Tadi dah bank. Kita tua sebelah bank. Okay, jom. Alah. Betul juga. Sekejap lah. Jom.
Kau nak naik belakang? Yalah. Tunggu. Saya abang tunggu tahu tak? Mana? Kat sebelah bank. Sebab kita nak dua semua bangunan yang ada kat bawah. Kat atas rumah-rumah je. Jadi kita tak nak dua. Kita ada Rockstar. Kita ada kedai baju. Sambil tu kita nak tengok baju apa je yang ada. Sekejap. Tak payahlah cuba nanti. Kak, ni lah pergi kedai dua sebelah bank. Sebab tu kedai baju. Nanti kalau kita cuba hilang baju warna kita. Okey, kita pergi dan kenapa tak boleh buka? Oh. Okey. Kan ada tu. Kan ada yang banyak-banyak tu pakai je lah baju tu. Nanti ada je lah balik baju kita. Okey, Kak. Okey, Kak. Tunggu situ lah. Kak. Ayo. Biasa Roger. Tak apa. Alam pakai headphone ni. Adik pakai apa? Abang pakai headphone. Abang pakai headphone juga. Kita punya outfit. Okey, jom. Sama tak? Abang ada headphone kat kepala. Jajak, tengok. Okey, Alam pun ada cermin mata Alung. Nampak pink. Abang pun ada cermin mata. Okay, nampak Betul. rantai Alung, Kat ribbon. rantai. Betul tak? Ribbon tu. Ni. Ha. Kat bawah tu. Ha. Kalau laki tak main ribbon, jadi tak ada. Kalau aksesori ada. Aksesori belakang pedang. Alung tak ada sesuatu belakang. Oh, biasalah perempuan tak main lawan-lawan Ada sangat. kitchen kat bawah. Kitchen kat bawah. Tak apa. Tapi abang ada pedang. Okey. Ada rambut. Seluar baggy lah bos. Abang pun seluar apa? Ada lah seluar adik. Sekejap. Alung tengok. Kat mana? Dekat ni. Sekejap guys. Kadang aku masih ada warna hijau. Aku malu tapi nurut aja hijau. Mengapa aku dijauhin? Salahku apa? Dosaku apa? Aku cuma mahu teman. Tak apalah. Kak Centa abang gerak dulu Okey, kita tua. Sini pula. Animal Rescue. Untuk sini tak ada apa-apa. Kita boleh nampak animal lah. Tapi kebanyakannya kucing dan semuanya kucing. Okey dah, jom. Okey, kita pergi kedai sebelah je. Iaitu Starbucks. Okey, maksudnya Starbucks. Kalau buang up tu jadi books. Jadi bintang buku. Tiada bintang bersinar, tiada Tadi kakak saya ada nyanyi. Tapi kan, biasalah kakak saya dia dah hafal setengah lagu dari dunia ni. Apa? Okey, kita boleh pergi kedai pula. Almari. Almari. Apa benda tadi? Ni. Okeylah. Uish, boleh panjat nampak. Bestnya boleh panjat. Kita boleh pergi. Oh, sini pula. Oh, sini kau dah tahu Okay. Sini tak banyak. Post office je. Sekarang ni kedai. Kalau boleh tengok lah apa ni pistol senapang. Itulah kedai siapa jadi askar. Siapa yang cita-cita dia askar boleh komen. Okay. The Brick Restaurant. Okay. Mana? Tapi korang kalau saya habis bateri tiba-tiba, sorry tau. Dek, kat mana dek? Ada lah kat situ. Ya Allah, kat mana kat situ? Sini kita ada tempat penyimpanan. Kat mana? Sini. Okay, kita boleh pergi kedai seterusnya. Los Pancos. Okay. Semoga apa? Bateri. Habis satu.